Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ailatul Akmal binti Al-Malik Faisal, option PSP 1, ambilan Ogos 2024-2029. Kod kursus bagi subjek ini merupakan GPPB 1092. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Pada hari ini, saya akan mulakan dengan pengenalan. Apakah itu pendidikan? Pendidikan ini merupakan salah satu proses atau aktiviti untuk mengembangkan fizikal, emosi, rohani, intelek dan juga sosial bagi seseorang individu. Pendidikan ini juga merupakan usaha sedar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar. Ini juga merupakan proses pembelajaran secara aktif bagi mengembangkan lagi potensi seseorang individu untuk memiliki kekuatan dan keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa dan juga negara. Aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan ini merujuk pada harapan, visi dan matlamat utama yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan sesebuah negara. Ia bertujuan untuk melahirkan lagi insan yang berilmu, berakhlak dan juga berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat serta negara. Di Malaysia, aspirasi pendidikan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan diterjemahkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Yang kedua merupakan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. FPK ini merujuk kepada pendidikan di Malaysia merupakan salah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani iaitu dikenali sebagai JERI berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat dan juga keluarga. Kita akan bergerak kepada aspirasi PPPM. Aspirasi PPPM ni bagi menetapkan atau mencapai matlamat pendidikan yang cemerlang. PPPM ni juga menetapkan 5 aspirasi utama dalam pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Penerangan ringkas dahulu tentang akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Akses ni memberi ruang pendidikan yang berkualiti kepada semua tanpa mengira latar belakang. Seperti yang kita ketahui, akses ni dia memberikan pendidikan yang berkualiti atau peluang pendidikan yang berkualiti kepada semua masyarakat di Malaysia tanpa mengira latar belakang sesebuah individu. Yang kedua, kualiti. Kualiti ni bagi memastikan standard pengajaran dan pembelajaran yang tinggi dalam semua peringkat pendidikan. Yang ketiga, equity. Apakah itu equity? Equity ni memerangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta golongan berkeperluan khas. Keempat, perpaduan. Perpaduan ni untuk mewujudkan keharmonian dan integrasi nasional dalam kalangan pelajar melalui sistem pendidikan. Yang terakhir merupakan kecekapan. Kecekapan iaitu menggunakan sumber pendidikan secara optimum bagi memastikan keberkesanan sistem pendidikan. Jadi saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang akses. Yang pertama, akses ni terdapat 4 yang saya dapat simpulkan iaitu kesamarataan, kemahiran, kemajuan dan juga peluang. Kesamarataan ni mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidik berkualiti untuk mencapai potensi masing-masing. Yang kedua merupakan kemahiran. Kemahiran ni terdapat 2 iaitu pembangunan komponen bukan akademik dan juga memperluaskan lagi akses kepada pendidikan latihan teknikal dan juga vokasional iaitu dikenali sebagai TVET. 3 merupakan kemajuan. Penggunaan dan kemajuan pendidikan dapat dinikmati dan diakses oleh semua golongan. Yang keempat merupakan peluang.
iaitu setiap individu diberikan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua merupakan kualiti. Kualiti terdapat 4 juga, iaitu yang pertama cemerlang, prestasi, pentaksiran antarabangsa dan juga tumpuan. Yang pertama, cemerlang. Apakah itu cemerlang? Cemerlang ni dia berfokuskan kepada peluang untuk mendapatkan pendidikan yang cemerlang dengan keunikan sistem pendidikan di Malaysia setanding dengan pendidikan di antarabangsa. Yang kedua merupakan prestasi. Prestasi ni sistem pendidikan di Malaysia tambah baik lagi, prestasi yang lebih hebat dan mantap mengikut standard pembelajaran antarabangsa. Yang ketiga merupakan pentaksiran antarabangsa. Program for International Student Assessment, iaitu PISA atau dikenali sebagai PISA, dan Trends in International Mathematics and Science, TIMSS, menjadi tumpuan atau instrumen perbandingan kualiti keberhasilan pendidikan. Yang keempat merupakan tumpuan. Tumpuan ni menumpukan kepada keupayaan seseorang murid untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sebenar. Equity. Equity juga terdapat 4, iaitu saksama, jurang, mobiliti dan juga peluang. Saksama ni merupakan pendidikan yang diberikan kepada setiap murid bagi memastikan hak kesaksamaan tanpa mengira latar belakang. Dua merupakan jurang, iaitu sistem pendidikan berusaha untuk merapatkan jurang equity, iaitu jurang sosioekonomi, jurang antara bandar dan luar bandar serta jurang antara gender. Yang ketiga, mobiliti. Sistem pendidikan yang menyokong mobiliti dengan menyediakan sokongan tambahan kepada murid yang kurang bernasib baik. Yang keempat merupakan peluang. Murid berkeperluan khas ni dia pintar ke arah lain serta berbakat. Perpaduan. Perpaduan juga terdapat 4, iaitu seimbang dan harmoni, perkongsian, persefahaman dan juga interaksi. Seimbang dan harmoni ni dia untuk merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, mewakili masyarakat kepada individu yang seimbang dan juga harmoni. Perkongsian ni bertujuan supaya murid berkongsi pengalaman dengan cara mereka belajar memahami lagi perbezaan antara mereka. Kefahaman ni wujud antara murid agar dapat menjalankan perpaduan dan membentuk identiti nasional. Juga interaksi. Interaksi ni bertujuan agar murid dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan wujudnya pelbagai latar belakang, kaum, agama dan juga etnik. Dan yang terakhir merupakan kecekapan. Kecekapan juga terbahagi kepada 4, iaitu memastikan pelaksanaan kecekapan tinggi dalam pengurusan sistem pendidikan. Yang kedua merupakan penekaan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan. Yang ketiga merupakan beri tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran yang berkesan. Yang terakhir merupakan menyokong sekolah untuk mencapai tahap prestasi yang cemerlang dan dengan berkesan. Selain itu juga kita akan bergerak kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama merupakan kemahiran memimpin. Yang kedua, kemahiran dui bahasa. Yang ketiga, kemahiran berfikir. Yang keempat, kemahiran berpengetahuan. Yang kelima, identiti nasional. Dan juga yang terakhir, etika dan kerohanian. Di samping itu juga, sistem pendidikan di Malaysia juga telah menetapkan 11 anjakan PPPM, iaitu yang pertama merupakan anjakan 1 yang menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, anjakan 2 merupakan satu usaha untuk memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang kita menggunakan 2 bahasa, iaitu kita perlu memahami dan mengaplikasikan pembelajaran secara 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga merupakan melahirkan masyarakat atau rakyat Malaysia dengan penghayatan dan nilai. Yang keempat merupakan anjakan 4. Anjakan 4 ni transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan 5 memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan 6 merupakan mengupayakan PPD dan juga sekolah
untuk menyediakan penyelesaian khusus berdasarkan keperluan sesebuah sekolah atau sesebuah sistem pendidikan. Akan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan 8 merupakan mentransformasikan kebolehan atau keupayaan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan 9, kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Anjakan 10 ni memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang terakhir merupakan anjakan 11, iaitu meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Kita akan pergi secara lebih mendalam tentang maksud aspirasi dan juga maksud hala tuju pendidikan. Maksud aspirasi ini merupakan harapan, impian dan matlamat dalam bidang pendidikan yang ingin dicapai oleh individu, masyarakat dan juga negara. Ia mencerminkan keinginan untuk mencapai kualiti pendidikan yang membentuk pelajar yang berilmu dan berdaya saing tinggi supaya boleh menyumbang kepada pembangunan negara. So, hala tuju pendidikan pula, hala tuju pendidikan ni merujuk kepada rancangan, dasar atau strategi yang ditetapkan untuk mencapai kurikulum dan kaedah pembelajaran yang memastikan sistem pendidikan di Malaysia ni berkembang mengikut keperluan zaman. Hala tuju pendidikan ini juga dipandu oleh Dasar Kerajaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM yang menekankan kemahiran abad ke-21. Ringkasan pengenalan standard kualiti pendidikan di Malaysia iaitu SKPM. SKPM ni merupakan standard kualiti pendidikan Malaysia. SKPM ialah satu instrumen penilaian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (PPM) untuk menilai dan meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sekolah. SKPM ni juga berfungsi sebagai panduan kepada pihak sekolah, guru dan juga pentadbir dalam mencapai tahap pendidikan yang lebih cemerlang. Ini untuk memastikan keberkehasilan pengajaran dan pembelajaran. Apakah tujuan SKPM ni? SKPM ni bertujuan untuk menilai tahap kualiti sekolah berdasarkan standard yang ditetapkan. Yang kedua merupakan untuk membantu lagi penambahbaikan sistem pendidikan melalui pemantauan dan bimbingan yang secara berterusan. Yang ketiga, mewujudkan budaya kerja profesional dalam kalangan pendidik dan pentadbir sekolah. Yang keempat, menjadi asas dalam penarafan sekolah untuk mengenal pasti prestasi sekolah yang cemerlang. Kita pergi kepada komponen SKPMG2 iaitu versi baru. Ini merupakan 5 komponen yang terdapat dalam SKPMG2. Yang pertama, kepimpinan. Dia berfokus kepada pengurusan dan kepimpinan sesebuah sekolah. Yang kedua, pengurusan organisasi iaitu melibatkan aspek pentadbiran, kewangan dan pembangunan sekolah itu sendiri. Ketiga, merupakan pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid. Ini untuk menilai pelaksanaan program pendidikan secara menyeluruh. Empat, merupakan pengajaran dan pembelajaran untuk menilai keberkesanan kaedah pengajaran guru di dalam kelas. Dan yang terakhir merupakan kemenjadian murid. Kemenjadian murid ni untuk mengukur pencapaian murid dalam aspek akademik, sosial dan juga kurikulum. Jadi kita bergerak kepada standard kualiti pendidikan di Malaysia iaitu SKPM 2010. SKPM 2010 ni merupakan standard kualiti pendidikan di Malaysia iaitu SKPM. Itu instrumen yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (PPM) untuk menilai dan meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sekolah. Bertujuan untuk memastikan pengurusan sekolah, pengajaran dan juga pembelajaran pada tahap terbaik selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Objektif SKPM 2010. Objektif SKPM 2010 ni terdapat 4 iaitu meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sekolah melalui penilaian standard yang ditetapkan. Kedua, merupakan panduan kepada pihak sekolah dalam pelaksanaan pengurusan dan pengajaran yang berkesan. Tiga, merupakan pastikan accountability sekolah dalam mencapai matlamat pendidikan negara. Yang terakhir merupakan
bantuan penambahbaikan sekolah secara berterusan berdasarkan analisis prestasi sesebuah sekolah. Bidang utama SKPM 2010 ni terdapat 5. Yang pertama, kepimpinan sekolah. Yang kedua, pengurusan organisasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Yang keempat, merupakan pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima, merupakan kemanjarian murid. Pertama, kepimpinan sekolah. Kepimpinan sekolah ni menilai kecekapan pengurusan sekolah dan kepimpinan pentadbir sekolah. Yang kedua, pengurusan organisasi sekolah. Ia ni merangkumi perancangan strategik, pengurusan sumber manusia, kewangan dan juga infrastruktur. Tiga ni merupakan pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid. Ia melibatkan pelaksanaan co-kurikulum, aktiviti co-kurikulum dan juga kebajikan murid. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran, menilai keberkesanan pengajaran seseorang guru dan pencapaian murid dalam aspek akademik. Dan yang terakhir merupakan kemanjarian murid. Kemanjarian murid ni untuk mengukur perkembangan sosial, disiplin dan juga pencapaian murid dalam akademik serta kurikulum. Bagi SKPMG ni merupakan ringkasan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua, iaitu dikenali sebagai SKPMG 2. SKPMG 2 ni adalah satu instrumen penilaian di Malaysia yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menggantikan SKPM 2010 tadi. SKPMG 2 ni bertujuan untuk menilai dan juga mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan secara menyeluruh sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Objektif SKPMG 2 ni nilai tahap kualiti sekolah berdasarkan 5 bidang utama. Kedua, membantu sekolah dalam menambah baik lagi berterusan melalui pemantauan yang sistematik. Yang ketiga, menjadi tumpuan atau menjadi panduan kepada pemimpin sekolah dalam meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan sesebuah sekolah dan pembelajaran di sana. Yang terakhir, mewujudkan budaya kerja profesional dalam kalangan guru dan juga pentadbir sekolah. Mari kita kenali lebih dalam tentang hala tuju pendidikan. Hala tuju pendidikan terdapat 6 semua sekali, iaitu yang pertama, pendidikan dan kemakmuran bersama. Yang kedua, pembentukan nilai model insan. Yang ketiga, pendidikan STEM, iaitu sains, teknologi, matematik dan juga engineering. Yang keempat merupakan pendidikan digital. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang pendidikan berfokus atau mengikut peredaran zaman, iaitu pendidikan secara digital. Yang kelima, memperkukuhkan lagi pendidikan bahasa Inggeris. Seperti yang diterangkan tadi, kita perlulah menguasai atau sistem pendidikan di Malaysia ni perlu menguasai 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang terakhir merupakan perpaduan sekolah berwawasan. Implikasi kepada guru. Jadi implikasi kepada guru ni merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PM ni memberi pelbagai implikasi terhadap guru, terutamanya dalam aspek profesionalism, pedagogi dan juga peranan mereka dalam sistem pendidikan. Merupakan untuk meningkatkan lagi kualiti pengajaran. Yang kedua, pembangunan kerjaya. Yang ketiga, merupakan pasalkan peranan guru sebagai pemimpin pendidikan. Jadi, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik ni, yang pertama, untuk melahirkan model insan, iaitu guru yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang bakti kepada negara. Yang kedua, guru dapat mencapai objektif bagi sesuatu mata pelajaran yang diajarinya. Tiga, membentuk guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga sosial. Keempat, menjadi hala tuju kepada para guru yang mempunyai ciri-ciri guru yang cemerlang sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Jadi kenapa saya memilih beliau sebagai guru berjiwa pendidik? Secara lebih mendalamnya, kenapa saya pilih beliau? Kerana beliau memperjuangkan lagi pendidikan abad ke-21, iaitu beliau menekankan kepentingan kemahiran berfikir alas tinggi, iaitu KBAT, juga menggalakkan lagi penggunaan pendekatan pembelajaran yang berasaskan projek dan pembelajaran digital untuk memastikan murid bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.